Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak tunjuk cara buat daging black pepper. Tapi yang ini versi lain Oke, first daging ini kita rebus, kemudian kita iris macam ni. Ada setengah orang buat daging tak rebus pun, tak rebus tau, boleh juga. Tapi kena daging batang pinang lah, kena daging yang lembut. Jangan daging yang murah tu, dia memang keras. Oke, daging kita rebus dulu, kita iris dulu. Daging yang kita dah iris, sebelum kita nak ni kita perap dulu. Kita bagi perasa dia sos tiram. Sos tiram 2 sudu dan tepung jagung sikit. Kita taruh kicap manis, kicap bukit, dan kita taruh telur, biji telur. Oke, kemudian kita gaul. Tu dia guys. Ini dia lebih kurang macam Chinese style. Oke. Kemudian daging ini kita perap lebih kurang dalam 10 menit, 5 menit, 10 menit macam tu. Oke, dia akan jadi macam gini. Kemudian black pepper. Oke, sebelum kita nak perap tu kita perasakan dengan bahan-bahan ini semua. Oke guys, ini kita dah gaul semua bahan-bahan dia. Akan dia bentuk jadi macam gini. Kemudian kita perap ya. Untuk sambil tunggu daging kita kena perap, kita kena ini dulu potong bahan dia. Bawang Holland, tomato, cili merah, dua batang, cili padi. Ini pulang kita kalau nak pedas, korang boleh buat banyak lebih sikit cili dia. Putih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita cincang. Oke, sekarang jom masak. Kita belum masak bawang putih. Tumis bawang putih dulu. Dan baru kita masukkan daging yang kita dah perap tadi. Bahan-bahan yang kita potong. Sedikit aji, kemudian gula 2 sudu, kemudian kicap sotong sikit. Dan kita nak taruh sedikit air rebusan daging. Kalau korang suka berkuah kan, boleh letak air. Kali kita taruh daun bawang. Kita gaul lagi sekali. Bau dia guys, memang menyelerakan ni. Alright, siap. Boleh kita hidang. Oke, air sekali sebelum kita nak hidang customer, kena tabur bawang goreng dulu. Berminyak-minyak guys. Oke, selamat cuba. Macam biasa, korang follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.